Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Tu. Apa tu? Demoy itu siapa tu Demoy? Alah kakak ni duduk sini pula. Siapa tu? Siapa tu? Tidur ke? Bau lah nak. Bau lah nak. Aduh. Bawah sangat. Alah. Tengok. Dah terpilih Orang nak. Oh, dah mana tunjuk dah. Alah. Tahu shopping dah tadi. Orang dah pandai shopping. Dia dah lambang mata. Alah. Alah, jom. Umi ni nampak cantik. Cantik tu. Ingat dah. Ni Aura. Ni pun cantik lah, Bang. Mama kata tak sedap. Sudah. Salah ni. Okey. Ada mama, kaki dia semua belah kiri. Beli hari tu 60 lebih dah. Boleh pakai sekejap je orang. Anak ni semua. Kau lebih mahal kasut ni dia tahu. Cawi je. Aura. Bagi dia 2 kasut. Nak ambil saiz tu ke besar sikit? Kau lagi nak 24. Aura. Ngam-ngam dia 23 lah. Aura. Mama kata dia. Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you nothing to. Sekarang kita di Aeon. Inilah nak cari barang-barang raya. Tapi kita cari anak buah kita punya barang. So sekarang ni dah petang. Dah pukul berapa mama? 2. Dah pukul 2 guys. Sekarang aku dah order tilap dengan potato corner. Laksa. Banyaknya makanan. Assalamualaikum dan hi guys, welcome back to my channel. So pagi. So sekarang ni hari Ahad. Semalam hari Sabtu aku akan bergabungkan video semalam sebab dia separuh. Semalam kita beli barang raya Aura. Is anak buah pertama aku. Aku beli diorang beli. Tak beli. Aku bagi duit raya je. Okay.
duit raya bukan sikit ya. Okay, nantilah. Tentu raya nanti. So hari ni aku tak ada pakai eyeliner aku hilang. Aku nak kena beli. So ni memang satu hari ni kita akan beli baju raya guys. So kita mesti korang kata awalnya beli baju raya awalnya. Tak ada, family kita memang suka beli awal sebab nanti kalau bulan puasa kita orang tak ada masa nak keluar. Lagi satu cuaca panas, so kita orang tak suka waktu-waktu macam tu. So baik pergi sekarang sebab sekarang boleh makan minum kan. Nanti bulan puasa tak boleh. So kita okey je nak keluar macam tu, tapi malas. Faham tak, malas. Lagi satu aku tak boleh keluar macam tu sebab aku dah ada kerja baru. So aku kena ikut cuti aku lah. So korang boleh tengok video ni sampai habis. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Nanti kita akan ada video baru raya puasa. Okay, korang kena stay tune sebab kali ni memang best. Aku tak raya seorang-seorang. Korang kalau korang kenal aku, korang tahu aku tahun lepas tak raya. Aku raya seorang-seorang dekat kedai, okay? So, stay tune. Bye-bye. Jumpa lagi. Ini warnanya, guys. Apa tak muat? Itulah lah M ni, dia M. Baju dah besar. Jangan lah tu. Mana baju dia? Baju ni dah besar lah. Guys, kita beli. Tebas dia. Cara. Oh, tapi dia tak bercampur. Okey lah. Daripada tadi tak boleh masuk. Ni ada warna hitam lain tak? Ada. Tada. Batik hitam tu kan? Tepi batik hitam tu 100 ke? 100 ke? Ayat atas 100. Oh, betul. Tengok aku beli baju. Oh my god, cincang. Aku nak beli ni, tapi harga je demand weh. Aku tahu aku dah gaji, dia macam tahu-tahu je. Macam biasa ni aku pernah beli baju macam ni. Tak pada ini juga. Kau tengok harga dia. Ni baju orang yang kaya dia rasa macam murah bagi aku. Tapi aku macam nak beli. Ada guys, kita nak beli baju. Baju raya kepala jalan. Sekarang ni kita dah beli baju ni guys. Aku terracun juga beli barang di sini.
boleh kecil. Tak muat. Banyak. Kotak gila. Tak minat. Yes. Banyak. Garing dah ikan tu dalam bar. Dia cakap, tapi dia tergolong sangat sikit. Dia sebenarnya sensitif dia lagi. Siapa mama goreng ikan goreng? Kenapa pula? Dah garing dah tu. Tak boleh. So hi guys, sekarang kita di ICT. Oh my god, shopping banyak gila barang. Terlalu banyak weh, aku habiskan duit aku hari ni sahaja 209 buat masa sekarang lah. Untuk aku beli baju, kasut aku. Oh my god, harga dia demand weh. Itu first time aku beli mahal. Kasut jenama Polo guys. Baju jenama Padini. Okay, korang boleh tengok lah kan. Chicken banyak. Okay, baju raya aku dah beli 2 pasang. Satu warna hitam, satu warna pink. Itu online yang aku beli. Aku dah sampai dah. Itu okey lah. Tapi warna dia macam jauh dengan tema sebenarnya. Tapi lantak kau lah. Asal boleh je guys. Susah nak. Sebab sekarang ni baju raya semua harga 300 ke atas. Tak dapat murah. So sekarang ni aku nak pakai sekali, 2 ke 3 kali je. Tak nak lama. Jom. Tengoklah Nunai. Boleh lah. Wah, sepet mata. Nanti hari Jumaat nak pergi lagi keluar dengan kawan aku. Lelaki paling susah. Goyak nak goyak. Goyak borok. Nak goyak? Nak goyak-goyak? Oh, dia tadi dia. Ini macam lebih kaya lah. Saya tambah sikit. Goyak. Design kot cantik. Dia tak nak goyak. Aku bagi dia dulu. Dia tak nak. Dia tak suka. Dia macam baju orang. Okey tak? Okey tak tu? Ni okey. Okey, satu. Lagi satu mah. Lagi satu tak boleh? Tak apa, nak 3. 3. Itu ni ketat sikit. Ketat. Mana lagi satu? Apa? Aku nak cari ni. Oh. Lagi 2. Ni aku punya. Ni mana ni tak? Mana gelap ni? Cari lah. Lelaki paling susah nak cari. Guys. Mana budak? Ni, budak ni. Kat sini kita dah berapa jam guys. Nak beli barang budak kecil ni. Mana budak ni? Ash main phone ni kerja dia. Ayah. Macam mana? Boleh mana? Boleh je. Okey. Okey tak? Okey je. Tak goyak? Kita dah habis beli makanan. Kita pergi beli hari cheese guys. Dia makan nasi bubur apa? Dia aku pun nak sedap. Kakak kita on point tadi guys. Saya aja pun. Ya, pucuk ini. Itu je lah guys. Korang boleh tengok video kita. Korang jangan lupa like, subscribe.